Aku rasa masuk dalam lah. Kau nanya kaunter lah. Oh, lahir doh. Tinggal 7 minit lagi. Sekejap guys, nanti update. Kalau dapat masuk, nanti update. Serius. Ni apa benda siap? Perkampungan Incheon di Okey. Okay guys, hari ni kita ada jumpa satu pemandangan cantik di Lijiang. Sejuk je kat sini sampai memang sejuk guys. Kejukan. So inilah dia kesan trip DIY. It's our second day dekat Dali. And kita akan tuifang balik kat ni, ke atas. Okay, perjalanan dari hotel kita orang nak pergi ke train station mungkin ambil masa 17 minit lah. So sekejap je. Okay guys, kita dah keluar daripada Grab tadi. So sekarang kita tengah cari train untuk kita pergi ke Lijiang. Lijiang, let's go. Okay, Syekh. Lijiang. Woi, masuk. Sempat ya Allah. Woi, Nabil. Lijiang, let's go. Kami bernasib baik sebab ada 5 minit lagi sebelum train bergerak ke Lijiang. Sepanjang perjalanan dalam train ni, mereka ada jual manisan dan oleh-oleh untuk penumpang. Perjalanan ni hanya mengambil masa 2.5 jam. So kami hanya breakfast jeruk mangga sebab dah plan nak makan bila dah sampai Lijiang nanti. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai ke Lijiang. Jadi jom. Welcome to Lijiang China Part 2. Okay, driver kita pun dah sampai dah. Kita naik depan dah. Nak check in dulu. Bag. Ambil bag. Itu nombor dia punya laki nombor. Assalamualaikum. Boleh kan? Sekali. Kau tinggal satu? Lama sikit. Okay. Wish. Satu. Assalamualaikum. Asal satu je bilik dia? Oh, sana luas tu. Ui, besarnya. Woi, Bob, first time go function tu. Okay, ini kita punya view. Nampak menarik. Ui. Itu aku cakap first time Bob function. Dang. Biasa Bob tak function. Okay, ni kita punya tandas. Tak ada bidet. Tapi okey lah. Besar sikit. Nice. Kita kemas dulu. Lepas tu kita nak keluar. Kita nak makan. See you after this. Okay guys, sekarang kita dah keluar daripada hotel. Lepas solat Zohor dengan Asar, jamak sekali. Kita orang nak cari motor untuk disewa. Macam motor kuning tu kalau korang nampak. So let's go. Kita akan explore apa yang ada dekat Lijiang, Bandar Lijiang. On X on lah. Jom saus ekor. Tapi Bob, kau kena ambil video Bob. Kau naik aku lah. Dekat China ni korang ada macam-macam option transportation yang ada. Kalau untuk kita orang, sewa motor adalah option yang paling mudah dan cepat untuk sampai ke setiap destinasi. Most of kenderaan dekat sini kebanyakannya menggunakan elektrik. So tak hairanlah kenapa diorang lebih maju dari negara lain. Okay guys, so kita dah sampai dekat Halal Food Restaurant dekat sini. Kalau korang nampak, kebanyakan tempat dekat sini semuanya nampak lama lah. So maksudnya mungkin bandar ni dah ada sejak dari dulu lagi. Cuma sekarang dia dah modernize kan. And pengalaman naik motor tadi memang best. Sebab dia skuter elektrik. Ingatkan dia tak laju. Rupanya memang laju walaupun dia nampak kecil. So jom kita pergi Halal Food Restaurant sekarang. Nampaknya kita tak jadi pilih kedai ni sebab kita orang tengah cari dumpling. Semalam dah makan hot pot. Ni kedai hot pot. Bob dah off belum? Apa ya? Motor. Sekejap. Nampaknya kedai ni pun tutup juga. So terpaksalah kita pergi kedai lain. Okay. Again, macam biasa, owner kedai suruh kita main tunjuk dia kat sini.
makanan apa yang kita nak. Okay guys, so makanan kita telah pun sampai. Ini aku order nasi dengan telur, sayur, dumpling. So aku dengan Nabil kongsi. Lepas tu ada mi soup. Ini Iqbal order. Jom guys, kita sambung explore Lijiang Ancient Town. Kita dah dekat Ancient Town right now. Misi untuk mencari air sebab semua orang dah kehausan. So, macam biasa kita minum air cagi lagi. Tapi kita try pula cagi dekat Lijiang, cawangan Lijiang. Kau apa plan kau nak pergi sini? Ha? Masa nak ngomong? Follow the flow eh? Ha, follow the flow. Kita jalan je guys. Nanti kalau ada benda yang menarik baru kita beritahu. Ada nak ambil air lah. Ha, air je lah. Kita dah berada dekat, masih lagi dalam perkampungan Lijiang. Lijiang Asian Ush. Apa ni? Smart tu. Dia punya longkang pun berasap. Okey, kita sudah sampai ke kedai kopi Blessing from Afar. Ini memang vibe kedai Coffee Dean ni, Kemah Cafe. Kau pernah pergi ke Kemah Cafe, Bil? Belum lagi. Belum ada kesempatan dan peluang. Dia tengah tanya kalau ada buka ke tak. Sebab kita tak tahu dah buka ke tak. Meo. Oh, Meo. tak apalah. Meo, tiada buka. Tak ada. Tidak buka, bos. Kopinya si buka, koktel dah. Koktel ada. Habis tu function dia Din. Duduk kat sini depan ni. Bukan dia jual arak je. Koktel dia je on. Oh. Tak apa, kita naik atas lah. Okay guys, kita dah settle berjalan-jalan dekat Ancient Town. So lepas ni kita nak pergi adventure lagi. Kita takkan pernah penat selagi percutian kita tak habis. Tak jauh. So sekarang kita telah berada dekat satu lagi tempat misteri, Lijiang Ancient Town. Masih lagi dekat sini. Tapi kita orang jumpa satu tempat yang besar tau. Ni dekat dia punya the main road. Yang ni yang kita orang tak jumpa tadi. Nasib baiklah si Iqbal tu jumpa kedai cagi kat sini. And kita orang dapat explore lah lagi kat sini sampai malam. Oi, ambil lah ni air ni. Princess Naxi Yak Fresh Tea. Ini baru dia. Ini cagi. Ini cagi. Aduh bos. Kau mau try air lain cik Din? Ya, ada yak. Bel, nak try air lain cik? Tengok kan. So right now kita telah berada di satu lagi kedai milk tea yang ada dekat Lijiang. And for your information, di sinilah terhasilnya sejarah yak ni, di mana orang asli Tibet merupakan penduduk asal dekat tanah Lijiang ni. So dekat sini dia ada buat satu air yak milk tea which is derived from the susu lembu. So kita akan cuba test dululah macam mana kesedapan dia, adakah berbeza dengan milk tea yang lain. Jom. Wah. So dia telah memberi recommendation air yang paling mahal. Tapi saya tak minum benda-benda yang banyak whipped cream macam ni. Tapi tak apa, kita cuba try. Ui, dia macam ada kelainan sikit lah. Nice. Nice lah. Tapi milk dia rasa lain lah. Dia macam lain lah. Kan? Aku rasa macam dia macam ada cari-cari sikit tu. Punya milk ni. Milk pula. Daripada 10, saya bagi 8.5. Suka jilat whipped cream dia. Sedap lah. Aku dah jilat tadi, aku tak suka. Tapi dia rasa macam manis-manis yang pop-pop manis. Rasa, tapi tak salah, ni macam okay, dekat China ni dia famous dengan dia punya bunga-bunga apa yang warna merah tu, rose eh. So mungkin ni derive daripada tu kot. So ni pun warna merah. Aku rasa kalau ada tak bunga krim ni memang superb lah. Sebab sedap dah dia punya. Sedap. And susu dia rasa lain, tak macam Bob, try Bob.
Susu fresh milk biasa. Ui, macam sedap je. Air dia tak manis sangat, and then dia ada rasa rose. Rasanya yang warna pink ni memang daripada bunga. Memang betul lah cakap Din tadi, ada rasa rose. Harga dia pun agak berbaloi, dalam berbelas yuan 18. Oh, dalam 24 yuan. So maybe dalam berbelas ringgit lah. 13 ringgit lah. So kalau korang nak try, korang boleh pergi dekat Naxi Yak Fresh Milk Tea. The best. Kita dah dapatkan this is the last activity yang kita nak buat. Kita nak pakai baju tradisional diorang. Ini untuk perempuan lah, dekat lelaki sebelah sana. Sekarang kita tengah nak pakai baju. Okey. Sebelum ni pernah tengok je tapi tak pernah berminat nak buat benda ni. So, kita cuba. Silat. How ma China. So sekarang kita dah tukar baju, and then ini ialah baju tradisi orang Tibet. Let's go geng. So sekarang pukul 6 petang, menunjukkan masa untuk kita sambut sunset hari ini dengan pakaian orang Tibet. So this is experience yang tak ada dekat Malaysia. Kita orang kena cuba, walaupun harganya dalam RM50 untuk seorang baju ni, tapi berbaloi lah. Boleh tahan lah, murah. Jom kita bergambar. Nice. Welcome to Yunnan, China. Okay guys, kita baru selesai berunding harga ni. Mamat ni tadi ambil gambar. Rupanya 4 gambar free. Lepas tu gambar yang kelima dan seterusnya dibayar pula. Pisang Mat. Moral of the story, tiba-tiba ujung-ujung dia suruh kita tambah lagi. What's up guys? So kita baru selesai menggunakan baju culture orang Tibet. So memangnya best. Cumanya kita kena hidden charge. Because earlier diorang cakap okay, ambil gambar, pakaian semua tak ada makeup. Tak ada makeup lah, kita orang nego tadi. Semua all in all berapa? 390 untuk 4 of us. Tapi bila dah ambil gambar apa semua, dia cakap only 4 pictures free, yang lain kalau nak perlu bayar. Lepas tu diorang push untuk bayar lah, untuk suruh kita bayar. Diorang fikir free, so kita ambil lah berlambak. So penyesalannya di kat situ, better korang tanya sehabis baik. Sebab diorang akan psycho korang supaya nak ambil sale. Korang akan keluarkan duit sampai diorang akan cakap kasar apa semua. So berjaga-jagalah. Hello guys, so sekarang dah pukul 10 malam and kita akan buat last activity kita, which is kita akan pergi minum air kopi lah. Semua dah kepenatan. Oh, ni dia halal beef skewer. Ada tulisan halal kat sini. Kita masuk jom. Kedai ketiga halal juga tapi still tak ada beef skewer. Kita kena mencari sampai jumpa. Let's go. Kedai keempat tak tahu ada buka ke tak. Tak ada. Oh, ada tapi macam tak ada beef skewer. Tak apa, jalan dulu. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat kedai pertama tadi yang kita orang caw tadi. Sebab dekat sini je yang ada beef skewer. So jom kita tengok apa yang ada. Hati ayam, ada daging, ayam, sayur, perut lembu. Kita ambil basic je lah. Jom. Okay guys, alhamdulillah makanan yang kita order telah pun sampai. So malam ni kita just makan sate beef, ayam dengan nasi putih. So ini je lah kita punya makanan malam ni. And I hope you guys enjoy my video. And if you guys
just nak minta tolong korang untuk like, subscribe and follow my channel. So itu je untuk our Lijiang trip for day 2. See you guys in the next video. Guys, inilah hasil dia. 我的名字 Bob， 我的名字 Bang Bob Channel。啊？我的名字 Bob， 我的名字 Din， 我的名字 Iqbal， 我的名字 Nabil。Sama tempure, wala tempure, dan macam dan pakai dapat. Allahu Akbar. 那个，为什么？我这名字我，我这名字，我这名字 Ben。